oh, 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 oh. Dari Sungai Puyuh kami bawa rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Damia Farisha binti Khair Izham merupakan wartawan TV PSS SK Sungai Puyuh. Di sebalik keenakan jeli berperisa limau, tersembunyi satu perjalanan yang penuh teliti dan menarik. Mari kita ikuti langkah demi langkah dari kebun limau kasturi SK Sungai Puyuh ke meja. Segalanya bermula di kebun. Limau yang masak dipilih dengan teliti. Hanya yang segar, berwarna hijau berkilat dan cukup matang akan dituai. Ini penting untuk memastikan rasa jeli yang kaya dan asli. Hijau segar, manis dari hati, tanpa pengawet, penuh tenaga. Green's jeli, pilihan utama. Hari ini kita akan menghasilkan jeli limau kasturi yang segar dan menyihatkan. Hanya 4 bahan utama yang diperlukan. 100 gram agar-agar tali, 10 biji limau kasturi, 200 gram gula perang dan 3 liter air. Sebelum diperah, setiap biji limau kasturi dipotong bahagian kepala. Ini bukan sekadar untuk memudahkan perahan, tetapi juga untuk menggalakkan rasa pahit daripada biji yang tersembunyi di tengah buah. Green zest, segar best, ramai tujuan, terus layan habis. Kuat hijau, memang luar biasa. Seterusnya, perah untuk dapatkan jus limau kasturi. Tapis jusnya untuk mengelakkan biji dan serat masuk ke dalam jeli. Green zest, segar best, dari alam terus ke hati. Buka penutup, rasa nikmat SPS Skyrise, produk hebat. Agar-agar yang telah direndam ke dalam periuk bersama 3 liter air. Masak atas api sederhana sehingga larut sepenuhnya. Kemudian tambahkan 250 gram gula perang dan kacau hingga sebati. Pengawet rasa padu, Green's jeli memang jitu. Green's segar best, amer tujuan, terus layan habis. Kuat hijau memang luar biasa. Green's segar best, dari alam terus. Apabila agar-agar dan gula telah larut, masukkan jus limau kasturi, kacau perlahan selama 2 atau 3 minit. Ke hati. Tuangkan campuran ke dalam acuan pilihan. Biarkan sejuk pada suhu bilik sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk. Penutup rasa nikmat SPS Skyrise. Jom beli, jom beli. Jom